Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ni aku dah pasang dengan sistem smart home. Adalah sikit pasal tak banyak pun. Okay, lama dah nak pasang. Tapi ni baru siap lah. Okay, kita contoh untuk smart home ni. Okay, selain daripada guna space, kita boleh guna suara. Contoh nak matikan lampu di bahagian beranda ni. Okay, bahagian beranda ni. Okay, aku akan gunakan home assistant. Hey Google, turn off B. Ini aku program untuk B untuk beranda. Yang sebelah sana aku tak ni lagi. Okay, bahagian living sana. Hey Google, turn off living. Dia akan matikan lampu untuk bahagian living. Okay, contoh di bahagian dapur sebelah sini. Hey Google, turn on kitchen. Nanti dia akan onkan bahagian dapur. Lampu bahagian dapur. Okay, belum. Test sekali lagi. Hey Google, turn on kitchen. Jadi lampu di bahagian dapur akan on. Okay, kita lihat sistem untuk smart home. Sedikit info untuk smart home. Hey Google, turn on B. Okay, bahagian living aku on sekali lagi. Hey Google, turn on living. Dia akan onkan lampu beserta dengan kipas sekali. Okay, contoh kipas ni aku nak offkan pakai kipas saja. Hey Google, turn off fan. Yang ni aku letakkan dengan fan 1. Okay, sekarang ni kipas turn on sekali. Hey Google, turn off fan 1. Aku letakkan nama dengan fan 1 sini. Okay, kalau tengok kipas dah off. Okay, tu sedikit sebanyak info berkenaan dengan smart home. Yang ni bilik ni room 3, aku on je. Hey Google, turn on room 3. Kadang-kadang dia tak masuk lah suara kita. Hey Google, turn on room 3. Okay, dah on. Ada 4 lampu sini. Semua guna downlight Panasonic. Hey Google, turn off room 3. Ini tak masuk. Okay, tak apa. Ini bahagian dining. Okay, kipas ni belum bayar lagi. Tak belum bayar lagi. Tak DB. Okay, kita cuba di bahagian dining room. Dining. Hey Google, turn on dining. Okay, dia delay sikit. Kemudian dia akan on. Sini ada 6 lampu. Kalau boleh tengok cahaya ni sebenarnya dia 1 watt ya. Yang di bahagian hujung sana aku gunakan smart LED. Di hujung sana dan sebelah sini aku gunakan smart LED. Okay, contoh aku offkan smart LED. Hey Google, turn off smart LED. Okay, jadi smart LED dia off di bahagian bucu sana. Dan 4 yang tengah ni masih lagi hidup. Okay, yang bahagian tengah ni aku belum program.
Okay, selain daripada tu kita boleh gunakan button kat sini. Okay, button smart yang merah ni dia masih nak kena on, kita off ni. Okay, yang ni pun off. Okay, yang ni bagi on untuk lampu sini. Okay, sekarang ni aku nak onkan yang smart LED sahaja. Okay, aku zoom out sini. Hey Google, turn on smart LED. Sekarang ni smart LED dia menyala di bahagian bucu sahaja. Jadi untuk smart home ni ni cikgu ni smart home. Untuk bahagian living ni, lampu ni kita boleh program lah cahaya dia. Aku boleh tekan kat sini, kita tengok ni cahaya dia ni akan berubah. Okay. Semasa ni tak masuk yang warna kuning kan, dia 4 ni sepatutnya dia masuk ni. Okay, kita test cahaya lain. Dia kata tak masuk. Okay, boleh ada banyak cahaya sini. Fireplace, betul kata color. Forest. Okay, sebelah sana sepatutnya ada satu kita masuk. Okay, sebenarnya ada banyak lagi setting untuk cahaya ni. Kita ada warm. Okay, siap. Casing. Ini aku ini pun blue light, cool daylight. Coba yang sana tak ada satu tak berubah. Okay, yang tak pasti kenapa. Okay, test sekali lagi. Ada. Okay, jadi kita nak on putih terang kat sini boleh. Kita nak malapkan pun boleh. Contoh kalau kita nak tengok TV, jadi kita perlu malapkan cahaya untuk lebih inilah tengok TV tu. Okay, kalau tetamu datang, okay, kita terangkan. Ini nampak warna macam warna biru sikit lah. Okay, yang ni warm white. Okay, ada lagi tingkat atas, ni belum pasang lagi. Okay, untuk bahagian dapur aku pakai cool daylight. Yang ni tak perlu warna kuning, cool daylight untuk bahagian dapur. Sebab kita nak masak semua, kita nak cahaya tu terang. Jadi yang ni tak perlu ubah colour lah untuk bahagian dapur. Okay, untuk tandas semua belum siap lagi. Kipas ni belum pasang lagi. Apa lagi tunjuk. Okay, barang-barang aku ada banyak lagi buat repair kat sini. Microwave ada, TV ada. Oh, DB. Okay, DB ni semua student yang pasang. Semua student, wiring pun aku suruh student yang buat. Okay, aku hanya bagi tahu kat mana litar macam mana, dia orang buat sendirilah. Okay, tak banyak komponen, masih lagi tak banyak. Kalau tengok tu MCB ada banyak lagi kosong. Sebab ada barang lagi yang aku nak masukkan untuk smart home ni. Okay, contoh dia kat sini aku ada untuk smart. Okay, nanti dekat DB nanti akan ada antena macam ni. Ini aku belum masuk lagi. Ini kita boleh ukur berapa penggunaan kita untuk phase red, yellow, blue.
Berapa perkara semua kita boleh tahu lah dekat telefon. Okay, dia bukan untuk tengok berapa penggunaan saja, sebenarnya dia ada untuk kawal juga. Sekat sini ada port untuk kawalan juga. Okay, banyak sebenarnya untuk smart home ni kena study untuk wiring semualah. Okay, masih belum siap sebenarnya rumah aku ni, banyak lagi. Okay, tiles ni pasang. Yang ni laminate floor belum pasang lagi. Okay, laminate floor dia dah hantar ni. Kipas ada, kat sini ada kipas belum pasang lagi. Yang untuk lampu malam aku tidur belum pasang lagi. Hey Google, turn on fan 1. Panas ke on ke kipas. Tak masuk lah. Hey Google, turn on fan 1. Akan keluar suara kat sini. Okay. Inform the user in the next step as part of the final response. Kat sini aku keluar. Hey Google, turn off fan 1. Sure, turning FAN 1 off. Inform the user in the next step as part of the final response. Okay, kipas akan off. Okay, itu saja untuk perkenalan pada smart home aku. Ada banyak lagi aku nak cerita sebenarnya kat bahagian smart home ni. Mungkin sebagai panduan untuk orang lain juga. Sebenarnya kat sini pun ada DB juga. Okay, kat sini pun ada DB untuk bahagian dapur dan juga dining. Aku combinekan bahagian sini. Bahagian dining, bahagian living tu aku buat 1 DB dengan bahagian beranda. Okay, untuk bahagian atas ada 1 DB lain dah. Dia ada dekat sini saja dah ada 3 DB lah. Jadi aku tak nak dalam DB tu dia crowded dengan MCB semua. Aku nak masukkan barang-barang smart yang lain. Okay, ada banyak lagi yang nak kena study. Okay, banyak benda lagi kena ni. Soket tak ada yang soket aku tak pakai yang smart pun. Soket yang ni brand Snyder, biasa saja. Okay, tak ada yang smart pun sini. Cuma untuk soket ni kita boleh kawal, jadikan dia smart. Bahagian DB tu kita pasangkan dengan barang smart lah. Okay, dah insya aku di solat dah. Artinya setakat ni saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.